Kalau tuan-tuan perasan, orang yang bawa kereta-kereta hebat-hebat, budak-budak muda Cina. Sebab dia orang nampak tu. Bukan dia orang nampak. Mak bapak dia orang nampak dah. Mak bapak dia orang yang 20 tahun lepas dah nampak dah keadaan ni. Kalau anak aku mati, anak aku senang. Itu mindset orang Cina. Saya cakap, ni realiti. Cuba tanya geng Cina. Cuba tanya geng Cina. Dia orang mindset dia orang macam tu. Kalau aku mati, anak bini aku senang. Kita belum lagi keadaan tu. Kita orang Melayu tak sampai keadaan tu lagi. Saya cakap, betul ya? Tuan-tuan boleh buat research lah. Tuan-tuan boleh buat research. Tanya ChatGPT. Tuan-tuan boleh check sebenarnya. That's why saya jadi ejen takaful. Sebab saya dah rasa keadaan tu. Dan saya pun buat untuk anak-anak saya. Kalau saya mati, anak saya tak susah. That's why saya fikir benda tu untuk anak saya. Mungkin 20 tahun akan datang, saya mati, dia orang ada duit. Boleh lah dia orang nak survive. Sementara saya ada. Kalau saya ada tinggalkan hutang, dia orang tak susah untuk bayar hutang saya. Itu point saya.